Tiga sebab kenapa Allah perintahkan tadabbur Al-Quran. Nombor 3 adalah paling ramai orang tak sedar. Pertama, sebab membaca sahaja belum tentu dapat mengubah hidup seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inilah sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan kepadamu penuh keberkatan supaya mereka mentadaburkan ayat-ayatnya. Sebab itu Allah tak kata tujuan Al-Quran ini diturunkan supaya kita membaca semata-mata. Tapi Allah suruh kita tadabur ayat Al-Quran, barulah hidup akan berubah. Yang kedua, sebab tadabur boleh membuka pintu hidayah seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidakkah mereka mentadaburkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hati mereka telah terkunci. So, ramai orang sangka lawan kepada hidayah adalah maksiat. Sedangkan ayat ini menunjukkan bahawanya antara sebab hati seseorang menjadi terkunci sebab tidak membaca Al-Quran. Jadi, untuk mendapatkan hidayah, kenalah baca Al-Quran, tadaburlah Al-Quran. Nombor 3, tadabbur akan mengubah cara kita melihat kehidupan. Orang yang tadabbur Al-Quran ini bukan sahaja sekadar bertambah ilmunya, tetapi dia melihat ujian kehidupan ini dengan cara yang berbeza. Contoh, dia melihat nikmat dengan lebih rasa bersyukur, dia melihat dosa dengan lebih rasa takut. Jadi berbeza dengan mereka yang membaca Al-Quran sahaja. Tapi bila nak mula tadabbur Al-Quran kan? Apa kata tuan-puan tadabbur Al-Quran bermula dengan tadabbur surah Yasin dahulu. Surah yang kita baca setiap hari. Tuan-puan boleh join tazkirah berkitab tadabbur surah Yasin yang akan diadakan pada setiap hari Ahad jam 8 pagi bersama dengan family mengaji. Tuan-puan boleh join, kita akan buat dekat Zoom. Okey? Dan program ni tuan-puan, tadabbur surah Yasin ni kita buka secara terbuka sahaja, percuma untuk semua yang nak join. Kita hanya buka tajaan bagi mereka yang nak buat tajaan sebagai tanda sokongan program ni dialu-alukan. Okey? Jadi tuan-puan, jangan tangguh lagi. Jom kita mulakan dengan tadabbur surah Yasin dahulu. Klik link yang tertera untuk join group dulu. Mari